Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak sambal tumis tahu dengan sotong ring, sotong frozen. Okey. Okey, ni tahu 4 biji. Potong 4, sebiji potong 4. Okey, ni sotong frozen ya, sotong ring. Nak buat sambal tumis. Okey, ni bawang tiris. Ni nanti kita pisah. Cili ni cili masak dalam 3 biji, 4 biji. Ni belacan. Okey, ni cili kering nanti kita segenggam. Kita rendam air panas, lepas tu kita kisar dengan cili merah. Okey. Kita nak goreng tahu. Buat terus. Okey, jadi jumpa balik. Ni cili merah, cili masak. Cabai besar. Setengah orang panggil cabai besar, cili merah. Kalau saya panggil cili masak. Saya panggil cili masak hari tu. Orang cakap nak tunggu cili muda tu masak apa chef? Tak, memang macam cili masak cili merah. Cili masak tu cili merah. Okey, saya kisar ya. Ini dah masak, kita angkat sahaja. Tahu dah masak. Ni protein yang paling elok sekali. Tahu, tempe. Okey. Kalau nak diet makan tahu banyak. Okey, kita goreng bawang hingga layu. Sehingga layu. Kalau nak buat sambal tumis untuk niaga nasi lemak, guna macam ni. Sebab ni resipi bonda saya masa dia dekat Penang. Ni orang utara yang ajak dekat bonda saya. Okey, biarkan dia layu dulu. Jadi kita jumpa balik. Okey, kita letak belacan. Sikit lah. Goreng sekejap. Bagi dia naik bau. Dah naik bau, lepas ni cili kisar. Cili kering dengan cili masak. Cili merah. Okey, kita masakkan dulu cili tu. Jadi kita jumpa balik. Air asam jawa. Sikit je dah air masuk asam jawa ya. Dah ambil dah.
hitam, nampak? Saya tukar kuali. Tak sedap dia hitam. Saya tukar kuali jap. Okay, kita masuk garam. Tak payah, garam sikit je dah lah. Belacan banyak tadi. Garam sikit, garam. Optional ya, perasa optional. Okay, kita masuk sotong ring, sotong ring. Okay, sekejap lagi kita jumpa balik. Sotong dengan cili dah serasi, dah sebati. Kita lepaskan ni, tahu. Lepas tahu, lepas gula. Gula 3 sudu kecil. Kalau anda suka manis, boleh tambah manis lagi. Okay. Sekejap lagi boleh angkat dah. Okay, kita sebatikan cili dengan tahu tu dulu. Jadi jumpa balik. Tumis tahu dengan sotong dah masak. Okay, selamat mencuba ya. Resipi daripada masak apa kita. Mak, jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resepi. Suara tak ada. Dah jumpa lagi dalam resepi. Assalamualaikum. Cuba tau. Nanti boleh makan dengan nasi lemak. Buat nasi lemak.